penggunaan blow off. Okay, so selalu orang pasal blow off ni sebab nak dapatkan bunyi tu baru orang kata barulah turbo ada bunyi blow off tu. Tapi sebenarnya adakah dia sekadar bunyi atau ada manfaat di sini? Kalau sekadar bunyi tu yang kita pakai speaker. Lepas tu pasang yang dekat exhaust belakang. Oh. Tu sekadar je. Okay. Tapi dia sebenarnya blow off. Nama pun dia blow off adalah dia buang lebihan angin dalam upper deck pressure dan buang dekat luar. Benda ni blow off sebenarnya dia mengelakkan daripada turbo tu dia flutter. Bila dia flutter tu bermaksud dia dah pusing ke depan. Okay? Dia pusing untuk dia boosting. Lepas tu bila dah kita lepas minyak secara mengejut, angin tu dia dah immediately slow, lepas tu dia return balik pada turbo. Sebab tu yang dia bunyi flutter tu. Jadi kalau tak ada blow off, memang akan bunyi flutter. Lepas tu kipas turbine pun dia senang twist. Jadi mengelakkan daripada twisted, ada blow off. Kadang orang kata yang bunyi tu sebab apa? Dia blow off dekat luar. Kalau yang tak bunyi tu, dia blow in balik. Bermaksud dia lepaskan angin tu, dia masuk balik dalam dekat suction turbo tu. Macam konti semua ada, dia blow in balik. Kalau yang semua kereta standard semua blow in, kalau yang blow off ni yang aftermarket punya.